Hari ini kita akan melihat soalan ini. Umumnya, jika kanak-kanak tidak pernah menerima latihan pemikiran matematik, soalan ini memang agak sukar. Jadi hari ini saya akan ajarkan satu kaedah gabungan grafik yang sangat baik untuk ibu bapa. Sekarang mari kita fahami soalan ini. Beberapa kanak-kanak menunggang kuda, ada Hong Mao Dan. Setiap orang dapat 3 atau 4 tetapi kurang 2. Berapa kanak-kanak dan Hong Mao Dan? Baiklah, pertama sekali kita lihat timbunan Hong Mao Dan ini. Ia diagihkan kepada kanak-kanak kecil sebanyak 2 kali. Jadi bagaimana agihan pertama dilakukan? Agihan pertama ialah 3 Hong Mao dan diberikan kepada setiap seorang. Betul tak? Jadi setiap kanak-kanak akan mendapat 3 Hong Mao dan seterusnya. Kemudian ada lebihan 6, ada lebihan 6. Jadi ya memang ada lebihan 6 di sini yang bermaksud jumlahnya melebihi sebanyak 6. Jadi untuk agihan kali kedua, setiap kanak-kanak kecil akan mendapat 4 Hong Mao dan 4 Hong Mao dan, baiklah, dan seterusnya. Tetapi kali ini tidak cukup, masih kekurangan 2 Hong Mao dan. Masih kekurangan 2 Hong Mao dan, supaya setiap kanak-kanak kecil boleh mendapat 4 Hong Mao dan. Oh, jadi yang kurang itu kita perlu tambah, ya, yang kurang perlu ditambah. Baik, kerana bilangan kanak-kanak kecil ini adalah pemboleh ubah tetap. Bilangan kanak-kanak kecil tidak berubah, maksudnya sama. Tidak kira berapa kali anda agihkan, bilangan kanak-kanak kecil tetap sama. Jadi dalam keadaan seperti ini, baik, kita boleh tahu bahawa 2 yang kurang itu sebenarnya kita memang perlu cari lagi 2 ya untuk menambahkannya semula. Jadi jika kita jumpa 2 dan tambah semula, berapa jumlah keseluruhan yang kita akan ada? Jadi secara keseluruhan kita akan dapat 6 tambah 2, jumlahnya bertambah 8. Jumlah bertambah 8 keping wang kertas merah. Pada pembahagian pertama, setiap kanak-kanak dapat 3 keping merah. Pada kedua, setiap seorang dapat 4 keping merah. Maksudnya, dari pembahagian pertama ke kedua, adakah setiap orang mendapat 1 keping wang kertas merah tambahan? Ya, semuanya bertambah 1. Ya, semuanya bertambah 1. Ya, beginilah keadaannya. Jadi, kita juga boleh faham begini, yaitu 4 orang tambahan itu semuanya diagihkan ke sini. Baik, semuanya diagihkan satu demi satu dengan teliti. Jadi diagihkan 6 orang semuanya. Betul tak? Tapi masih kurang 2. Jadi ia tetap memerlukan 8. Kemudian akan ada 8 yang berlebihan. Ya, sama. Prinsipnya sama juga. Jadi dengan cara ini setiap orang sebenarnya setiap orang akan dapat berapa lebih? Berapa orang yang dapat lebih? Baik, ini sangat mudah. Jika kita lihat bersama, 4 dikurangi 3 itu sama dengan 1. Sangat sederhana, bukan? Ya, 4 tolak 3 sama dengan 1. Jadi setiap orang dapat 1 lebih. Pada pembahagian kali kedua, kita perlu kira berapa jumlah kanak-kanak keseluruhan. Secara keseluruhan, jumlah keseluruhan kanak-kanak ada berapa? Okey, jadi 8 bahagi 1 sama dengan 8. Jadi ada 8 orang kanak-kanak. Baik, sebab ada 8 yang berlebihan, kemudian setiap seorang dapat 1 lebih. Jadi kita bahagi 1, kita boleh dapat jawapannya. Jadi bila kita kira sampai sini, kita boleh tahu dengan mudah berapa banyak roti merah itu. Jadi berapa banyak roti merah itu? Bilangan rambut merah bujang. Baik, kita boleh ambil sama ada pengagihan pertama atau kedua untuk kira kedua-duanya boleh. Kita ambil yang pertama dulu ya. Dalam pengagihan pertama ada 8 orang. Setiap orang dapat 3 roti merah, kemudian ada 6 lebih. Baik, jadi kita boleh dapatkan di sini jumlah keseluruhan ada 30 roti merah. Kita dah kira. Kamu sudah faham ke belum? Kalau sudah faham, jangan lupa like dan follow Cikgu Suria.